Kata para ulama, untuk mendapatkan istiqamah hendaklah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan tengok, ada satu pesanan Rasulullah kepada Muaz ibn Jabal. Pesanan. Nabi pegang satu hari Sayyidina Muaz tangannya. Maka Nabi pun kata, wahai Muaz, sesungguhnya aku menyayangimu kerana Allah. Jangan kamu tinggal. Ini pesanan ni. Jangan kamu tinggal tiap-tiap kali selepas kamu melakukan solat, satu ucapan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, a'inni ala zikrika, bantulah aku ya Allah untuk sentiasa ingat kamu. Wa syukrika, ya Allah, bantulah aku sentiasa untuk sentiasa mensyukuri, berterima kasih kepadamu. Dua, husni ibadatik, ya Allah, bantulah aku dalam mengelokkan amal ibadahku. Tiga benda hak Nabi ajak Sayyidina Muaz bin Jabal, dan tiga-tiga tu benda yang penting dalam kehidupan kita.